Ya guys, sekarang aku tukar timer ni sebab korang suka siram timer ni. Dulu tak pernah berlaku macam ni. Mana ada orang siram timer ni kat depan. Kan dia timer kan, buat apa kau siram air? Tahulah kau nak bersih, janganlah siram air kat sini. Lagi jahanam ada. Lepas tu bila aku beli, kau tengok ni. Warna dia tak sama guys dengan wire dia tu. Ni yang original. Memang tak sama lah. Yang aku beli tengok warna dia. Warna dia memang macam ni. Memang tak sama. So kau tengok. Penat sekali aku cari kan. Satu persatu aku cari. Kena pandai tengok dia punya contact point tu guys. So dekat sini untuk basic, dia dua ni pergi kapasitor tau. Wire dua ni pergi kapasitor. So yang biru ni aku tengok dia banyak connect. So yang ni pergi kepada punca lah untuk dia mengasingkan api current kiri atau current kanan. So yang sama satu je guys, warna oren guys. Tapi kau tengok tepi dengan tepi ni untuk kapasitor. Nampak? Oren tepi sekali, merah tepi sekali ni untuk kapasitor. Yang dua ni untuk kawal heavy ataupun normal wash. So yang sebelah kiri sekali biasalah coklat tu pergi api. Yang kelabu kita pergi ke punca punca divide untuk normal ataupun heavy. So guys, ini antara basic lah. Korang boleh cuba lah. Tapi sekiranya korang mencuba aku punya style ni, dia tak menjadi, korang kena cari satu persatu. Dia tak lari banyak. Korang kena test satu persatu. Contoh, kau cabut ni apa jadi? Kau cabut ni apa jadi? Pusing. Tapi jangan disentuh. Kalau disentuh, kau hospital jawabnya. Okay guys. Terima kasih di atas sharing korang. Assalamualaikum.